Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dizat Ahmad, founder Ilham Trading Network. So hari ini saya nak discuss tentang apa nasib signal trader. Okey, saya panggil signal trader ni, dia merujuk pada trader yang ikut signal je. Yang sebelum kita nampak trader ni ikut signal je. Ada signal keluar suruh buy, kita buy. Signal keluar suruh sell, kita sell. Dan apa nasib dia orang lepas 1 bulan November? Sebab estimation memang dah jelas kata yang tak boleh bagi signal ya, tak boleh bagi signal. Sebab kalau you bagi signal, you sebenarnya memberi nasihat ataupun nasihat pelaburan ataupun kewangan pada orang tanpa lesen yang sah. Untuk individu dapatkan lesen tu memang susah, memang susah. Tak payah nak minta lah kalau you tak ada educational background tentang financial. Okay, so yalah, signal trader ni bukannya seorang dua saya jumpa, ramai saya jumpa. Ramai saya jumpa. Sebab dia tahu saya ramai yang tahu saya trade. Kadang-kadang saya balik Kuantan pun ramai yang jumpa. Jumpa saya. Dan dia tahu saya trade. Dia tahu saya trade memang lama dah. Okay. Lepas tu bila borak-borak dengan dia, dia tanya macam mana saya trade. Saya trade macam ni. Macam biasa untuk trader. Dia kata aku tak boleh, aku tak boleh sikit-sikit je, aku memang biasa layer. Kau sebut layer aku dah tahu lah kau ni signal trader ni, kau ni signal trader. Maksudnya, dan kebanyakan yang saya jumpa pun ada yang tahu tentang asas forex, ada tahu tentang ilmu forex, ada tahu tentang ilmu forex, ada yang tak tahu. Tapi ramai yang tak tahu lah. Yang tahu tu pun dia bukannya pakar sangat pun. Saya pernah jumpa, dia bukan pakar sangat pun sebenarnya. So itulah, saya tak tahulah apa nasib korang sebagai signal trader. So cuma saya boleh nasihatkan, you kena belajar. Okay, you kena belajar tentang forex. Tak kisah semua ilmu forex you kena belajar. Kalau you nak jadi trader lah, kalau rasa malas jadi trader, tak payahlah belajar, berhenti lah. Kalau nak tanya saya, boleh tak saya nak berhenti trade forex? Boleh je, lagi bagus sebenarnya, tak payah bazir duit korang lah. Okay, so itu saja untuk video pada hari ini. So kalau anda nak info apa-apa, anda boleh klik di link di bio. Okay, anda boleh pergi pada blog saya, YouTube channel saya. Okay, untuk anda tengoklah apa yang saya nak terangkan kat situ. Okay, itu saja untuk video pada hari ini, iaitu tentang apa nasib signal trader. Kesian kat orang tu je. Saya kesian juga kat orang, tapi saya tak kerti nak buat apa. Kalau you nak belajar, you kena cari cikgu lah. Sebenarnya saya nasihat you kena cari cikgu. Okay, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.